24 Mei 2025. Testing. Check. Boleh dengar tak Mana mic dia? Check. Tak apa, Rik. Pasang yang lagu. Tak ada masalah. Santai-santai je buat coding. Memenuhi masa lapang. Dengar jelas, Alhamdulillah. Okay guys, hari ni buat santai-santai coding. Hari ni kita santai-santai coding lah Ada sikit mini project lah yang apa kita nak buat hari ni. Semalam punya yang WRTC pun tak habis lagi. Kan? Tapi hari ni kita dah start benda baru lah. Tapi kalau boleh hari ni kita target, hari ni kita buat, hari ni siap. Kan? Okay lah. So maksudnya live ni kita akan buat dalam lebih kurang dalam 2 jam. 1 jam, 2.40, 2.50. Boleh lah 1 jam setengah, 2 jam lah macam tu kan. Kita akan siapkan terus satu project. Sebenarnya buat front end je dulu. Sebab database ni dengan nak pakai NoSQL. Tapi tak install NoSQL lagi. Project board. So project ni nama dia nak buat project board. Kalau korang pernah tengok GitHub kan. GitHub project. GitHub.com. Kalau tengok dekat GitHub projects. Sebab kita orang banyak pakai GitHub project. Dan GitHub project ni yang bestnya. Dia punya input tu memang custom kan. Kita boleh custom dia punya column, dia punya dia punya maklumat tepi ni kan. And then kita boleh paparkan dalam bentuk timeline lah, bentuk Kanban lah. Boleh categorizekan pula by date lah. So kita nak buat benda the same thing lah macam ni. Cuma more simplified. Dan kita kalau boleh nak bagi dia new view ni, kita boleh buat terus jadi satu macam graphical dashboard lah. Kan, kita boleh letak graph. Sini boleh sebenarnya, dia ada tempat buat graph dia. Chart 1, chart 2. Kan. Yang problemnya adalah benda ni dia dekat cloud. Dan kita kalau macam dengan team nak kena kita nak kena suruh staff lain download ataupun ada account GitHub lah kan. Seleceh lah. Jadi kita nak buat benda ni mungkin open source lah kot. Nak buat project board yang dia ada custom column ni. Hazim Dev join lah. Alamak, segan lah. Okay. So kita masuk dulu kita punya folder project board. So plan dia macam tu lah. Kita nak buat tu. Cuma yang untuk hari ni kita buat front end saja dulu kan. Buat front end saja dulu. Nampak apa Abang Eri dah berubah. Dah pakai Visual Studio Code. Sebab apa? Sebab Notepad++ aku dia crash. Aku tak tahu kenapa. Biasanya Notepad++ dah yang tak crash. Tapi dia crash pula. Nanti dia. Mungkin sebab banyak sangat file-file yang aku tak close kan.
So hari ni tak apalah. Hari ni kita pakai ada kawan-kawan aku yang dekat college mesti dia gelap punya. Dia siap Airi. Dulu sembang sangat jangan tak nak pakai Visual Studio Code. Ada. Okay, so projek ni kita nak guna Bootstrap dengan jQuery. Okay. Kita guna Bootstrap dengan jQuery. So tak apa, kita starting dulu. Kita doc type HTML. Lepas tu kita buka kita punya HTML tag. Kita buka kita punya head. Lepas tu kita buka kita punya body. Dan this one title kita letak project board dulu. Project board, and then dekat sini kita masukkan kita punya meta char set. UTF-8. Save dulu. Okay. So kalau kita buka kita punya web, dia kosong lah. Dengar jelas, alhamdulillah. Gambar ada ke bang? Saya selalu main benda ni shortcut je. Gambar? Apa maksud gambar? Apa maksud gambar tu? Dok faham. Okay, so kita pergi dekat W3 School dulu, kita copy code. So, aku malas nak download Bootstrap. Bootstrap 4 boleh pakai. Bootstrap 5 saya masih tak berapa familiar. Boleh pakai tapi kena rujuk documentation. Lambat, dia kerja jadi lambat. Benda boleh cepat, dia jadi lambat. Tulisan besar sikit lah, apa bagi korang nampak. Okay. Lepas tu jQuery kita ni rasa macam slim ni. jQuery slim. Kita ambil jQuery betul lah. Gambar website simple. Maksudnya apa tu Projek ni ke? Benda baru nak buat, mana ada gambar lagi. Amir Fakri. Amir Fakri rajin masuk live. Projek tu dah tak ada. Ni this one lah ni, this one. Kita nak buat macam ni lah lebih kurang. Kita boleh masukkan title dia apa, lepas tu kita boleh custom input dekat sebelah kanan ni. Dan setiap input kita boleh letak dia punya data type. Contohnya boleh nak buat apa selector ke, ataupun nak buat date selector ke, ataupun nak buat user selector ke, ataupun nak buat nombor saja ke, ataupun nak letak text, boleh tulis apa-apa. Ni number. Ataupun nak buat yang ni dia kira selector ni lah, drop down. So dia boleh custom tau benda ni. Bila boleh custom, bagusnya nanti kita boleh buat convert data tu ke ke panggil apa ke graph lah, graphical dashboard punya. Bang, dalam VS Code boleh tekan tanda seru, lepas tu tekan tab terus siap header. Oh ya ke? Tak reti lah. Tak reti pakai dia punya shortcut. Saya sebab tak biasa guna Visual Studio Code. Saya biasa pakai Notepad++, tapi dia crash. Dah boleh pakai ah. Oh, dah boleh pakai. Tak apalah, kita pakai Notepad++ lah, boleh Benda siapa bukan apa. Yang saya suka guna Notepad++ ni, terutama sekali dalam mengajar, sebab kita boleh senang nak zoom. Boleh control, scroll, terus zoom. Kan? Tak apalah, cakap je lah aku old school, tak ada masalah. Macam tu kan, kita boleh scroll masuk, scroll keluar. Nak word wrap, ada control apa. Tak word wrap, aku pun lupa lah. Word wrap, ke tak word wrap, tak payah word wrap lah. Okay Okay. BPG tu apa? Pula EPG saya tahulah. BPG ni tadilah, ini nama produk kita orang. Bual push gateway. Kita orang ada bangunkan push gateway untuk soft phone, VoIP phone. Tu projek kita orang banyak ni sebenarnya. Macam benda ada berapa item, berapa projek lah. Satu projek. Banyak ni. Itulah yang busy tu yang tak buat live tu semua sebab ni lah ni. Yang jarang-jarang buat live kan.
Okay, kita dah masukkan kita punya index. Kita dah masuk ke Bootstrap dengan jQuery. So now kita akan buat kita punya div class container. Saya rasa container fluid lah kot, kan? So disebabkan tak ada idea pun nak buat macam mana, so mungkin kita bermula dengan design dia punya table dulu, betul tak? Kita ada idea tercanggih, pernah guna Adobe, paling pelik pun selit sekali. Dulu saya pakai, betul. Dulu saya pakai Adobe Dreamweaver kan. Siapa pernah pakai? Siap boleh view lagi. Yang tak boleh belahnya kalau view page PHP. View page PHP pun dia boleh. Tapi dia keluar PHP code lah. Table class, table fluid, table bordered. Okay, T head. So dekat sini mungkin kita buat custom column sebenarnya, tapi tak apa, kita mula dengan nombor dulu kan. TH number dulu. Lepas tu T body, TR, TD 1. Okay, ni table kita. Bang, Java senang tak banding PHP? Java nak bangunkan apa tu? Kalau konsol senang lah. Okay, kalau konsol senang. Hazim Dev, thank you join. Darwin Syami thank you bagi gift. Semoga murah rezeki, panjang umur Java ni tengok juga Java apa nak buat. Kalau Java konsol senang lah. Semua konsol application senang. Kalau kata nak buat Java web, tengok pula web tu nak pakai framework apa, JSP ke, nak pakai sebelum ni yang saya pernah pakai Vadin. Vadin bukan saya pernah pakai, saya pernah ajar, bukan ajar. Pernah troubleshoot Vadin. PHP ke ni? Tak, ni kita buat front end je dulu untuk JavaScript, CSS dengan HTML untuk buat project board. Okay, kita dah ada kita punya table. So kita nak bagi table ni dia dynamic maksudnya kita boleh tambah multiple ni, tak kita apa ni, kita tak title ataupun subject subject. TD subject ni macam dia punya tajuk lah. Kemudian kita masuk ke description. Nanti input ni diorang boleh, kita akan bagi dia boleh ubah description. Okay. Cuma kita nak buat benda ni sebagai dia jadikan dynamic. Maksudnya setiap input ni kita boleh tukar value dia kan. Kalau tengok kat sini tak boleh select, tak boleh nak edit. Tekan keyboard tak boleh edit. So dekat sini kita akan sama ada kita tambah kat sini content editable. Boleh edit. So jadi dynamic lah kan. Cuma kalau dia kosong problem sikit kot. Tak. Oh boleh. So semua content dia akan jadi content editable. Dan kita nak buat supaya kita boleh tambah column. Semua kita tambah button kat atas kot. Button class btn info lah. Span class pakai font awesome FA plus. Oh, font awesome kita tak masukkan lagi lah, lupa pula. Add call. So masukkan font awesome dulu. Apa nama dia? Apa nama dia? CDN font awesome. Lupa lah. 4.7. Tak biasa guna font awesome yang lain. Biasa memang tak biasalah guna kan.
4.7 je reti. Dan ni saya zoom out sikit. Sebab nak remove benda-benda yang tak berapa penting ni. Dia jadi terlalu panjang. Okay. So kita refresh kita punya page. Ada icon plus. Banyak komen. Page picker ni AngularJS rare. Oh dah lama tak pakai Angular. Saya belajar men-stack. Sebelum ni belajar lamp-stack. Lain benar syntax dia pening kepala. Memang biasa tu. Inline form. Kira macam Microsoft List app lah. Betul. Kita nak bagi dia boleh custom. Benar ba? Tambah biar tak ada tambah HR cantik sikit. Tambah line. Design tu kita tukar lagi lah kan. Kita tukar sikit lah kemudian. P2. PT2. Okay. So tambah kolom, sepatutnya boleh tambah kolom lah. And then kalau nak tambah row, rasanya kita buat kat sini lah kot. TR. TD. Kita buat call apa? Call span Call span 3. Ni kelas tag center. Span kelas FA plus untuk tambah. Add row. Okay, so kalau klik button add row, sepatutnya dia akan tambah row lah. Cuma kita akan buat bentuk macam mana. Tambah kolom. Tambah row, dia tambah row. Faham ni dah boleh edit lah ni. Kan? Cuma dia tak dynamic lagi. Copy paste je, developer jadi orang tua even junior. Kelas editable tu dari Bootstrap ke? Bukan. Editable bukan kelas. Content editable ni adalah attribute dalam HTML. So sebenarnya content editable boleh letak kat mana-mana. Dalam TD boleh, dalam div pun boleh. Contoh kita buat satu div dan kita nak edit the whole div. Contoh macam ni kan, ambil content editable, letak dekat content container fluid. So the whole benda ni kita boleh edit sebenarnya. Apa macam ni sekejap. Kena ada something lah, tulis sekejap. Baik. Salah bukan kelas. Dia ada attribute. So the whole thing ni boleh edit nampak. Ini pun boleh edit nampak. Sebab apa? Sebab kita letak dalam div kan. Dalam div. So the whole div tu boleh edit. Dia bukan Bootstrap. Dia HTML punya tag. Okay. So tambah ni, nak tambah next, okay. Lepas tu tambah row dah ada button. Cuma tak cantik sebab rasanya pakai E kot ni. Baru nampak lawa sikit. Dia tak ada style kan. Ashraf. Okay. Kolom dah ada, tambah row dia. Okay, so kita nak implementkan JavaScript dia. Untuk tekan tambah kolom, boleh expand the column lah. Oh, dah ada attribute baru baru tahu. Lama juga content attribute dah lama dah sebenarnya. Call tak letak kat table juga ke? Macam pelik je button atas. Tak ada masalah, letak je. Letak kat column pun boleh, tambah column baru pun boleh. Salam Bairi, Waalaikumsalam. Saya pun copy paste header button and footer, edit sikit je. Okay. So kita masukkan, boleh je tambah button ni dekat dalam table, tak ada masalah. Cuma kalau contoh kita extend the table terlalu banyak kan, nanti kita terkeluar pada screen. Button column tu akan terkeluar ke sana lah. Kan? So abaikan dulu lah tu. Kita tambah kemudian.
So ni kita tambah kelas dah ada. Pakai ID lah kot. ID add column. Yang ni ID dia add row. Kemudian yang ni pun nak kena ada ni juga. Dia punya call span ni nak kena sentiasa expanded. Maksudnya kita akan buat satu ID juga kot. Add row TD. Okay, add row TD. So kita tambah add column button dulu. Script. Sorry lah, makan gula ke apa sebab batuk ni. Ni makan gula ni dia kurang sikit lah batuk. Kalau tak cakap sikit batuk. Cakap sikit batuk. Okay. On click add column. Kemudian kita Mari. Yeah. Kun. Kalau nak run Flutter project macam AS Wish is dekat handphone, boleh juga ke? Android Studio. Nak run Android Studio dalam handphone, itu sama dengan HTML. Flutter dengan Android. Run Android Studio dekat handphone, boleh ke? Add column. So kita akan expand kita punya TR lah. Betul tak? So sini ID. Table TR. Dan kita punya TR betul dengan table TH boleh lah. ID table TH. Oh, maksudnya kan nombor subjek semua ni pun boleh editable lah. Betul tak? Betul juga ya. Sebenarnya atas ni pun boleh edit ni. Kan? Header dia. Okay. Okay. So kita nak buat kita expand dulu. Jadi nak kena tambah tu pula button delete padam lah kalau tak nak Betul tak? Append. Table TR dulu kan. Table TR, table TH. Table TH dulu. Table TH. Backslash. New apa? New column. New call. Tu jadi. Copy and paste. New call. Cuma ni TD. Ni table TR. Tu. Okay. Boleh tambah new column dah. Cuma yang ni nak kena update lah ni. Row punya call span tu nak kena update. So kita ambil let call span sama dengan hashtag add row td dot data bukan dot data, dot attr lah 3. Yang ni rasanya kena parse integer kot. ATR 3 benda call span. Masya Allah. Call span. So then call span sama dengan tambah 1. Ataupun boleh terus ni kot. Perlu update lah. Lah, kau ni dah kenapa? Call span. TTR. Call span tambah 1. Call span. Kita try. Bismillah. Tu. So maksudnya dalam row ni, kalau kita tambah kolom, row tu pun dia akan stay lah. Boleh tambah kolom dah.
Kolom semua boleh edit. Contoh ni title. Yang ni resource. Oh. Resource. Yang ni kita buat status. Contoh lah kan, contoh. So kita akan implement add row pula. Add row. Ambil add row, letak kat bawah. Hashtag add row dot on. Klik. Table TR. Sorry. Boleh pakai after kot kan? Table TR. Kalau kita append dia akan jadi itulah maksudnya kena pakai after lah. Sekejap, tengok sekejap. jQuery after. Insert after. Insert P after. Boleh juga ni. Okay, kita cuba dulu. Kita ambil this one. Dot insert after. PR. Cuma kalau perasan problem dia adalah kita tak simpan numbers of column kan. So bila kita nak tambah another row, dia akan tambah the same row. Sedangkan kalau kita tambah column baru, nampak yang lain dia tak ikut. Kan? Maksudnya macam mana? Nak kena loop lah semua. Okay, tak apa. Kita try. Before this, develop dekat Android Studio but nak try pakai VS Code. Oh, boleh je. Flutter Flutter develop dekat Android Studio tu nak run Flutter yang sama dekat VS Code. Boleh je. Pakai command line lah. Boleh kan? Abang selalu interview soalan coding apa yang akan tanya? Alamak. Tak pasti. Yang mana lah tahu. Bro, tak buat live kat YouTube ke? Tak ada. Kita punya multi-stream dah tutup. Nanti tengoklah kalau ada masa kita buka. Sebab jarang live sayang bayar. Sebab multi-stream kena bayar. Betul ada button padam. Betul, button untuk padam. So rasanya ni kita buat variable dulu. Numbers of call. By default 3. Number of row. By default 1. So kalau tambah kolom akan +1. Kalau tambah row akan +1. Dan kemudian kita nak kena ada ID untuk every table, every row kan. So mungkin dekat sini kita akan buat class tr
table dash tr, table dash tr dash 1. Ini ID dia lah. Data row 1. Ataupun data tr lah. Data tr1, kemudian dekat sini pun sama. Kena ada kelas table call, table td lah, table td, table td1, data tr, data td. So kelas ni semua kita akan pakai dekat dalam tu nanti. Dalam apa? Dalam JavaScript. So ni 2, 3. 2, 3. Yang ni pun sama. Kelas. Dia agak complicated juga Table th1. Tak apa, kita layan je dulu. Betul tak? Tiga. Tambah row, tambah kolom. Kolom sini dia ada ke tak ada ni? T-body. Oh ada. Oh tak ada. Dia sampai sini je. Yang ni tak ada. Tak nak upload video kat itu. Ada upload. Sebab baru masuk ni. Blur. Ada. Biasanya memang recording kita akan masuk dalam sana. Salah nak tanya. Siapa kita Malaysia nak buat macam cloud ataupun Play Store. Buat cloud apa tu? Possible memang possible. Cuma masalahnya adalah pasaran, market. Contohlah kalau kita buat Facebook. Kita ambil contoh Facebook. Kita bangunkan satu Facebook untuk Malaysia. Kalau kata kerajaan bukan under kerajaan, kan, bukan under suggestion kerajaan atau bukan bawah sediaan kerajaan, siapa yang nak push market tu? Sebab orang dah biasa guna Facebook, dah biasa guna TikTok. Yang kita ni pula yang macam TikTok kan, TikTok orang dah ada gadget, bukan gadget, macam dah ada plug-in, dah ada filter banyak, dah ada game banyak dalam TikTok. Yang kita pula baru nak bangunkan platform macam TikTok, macam Facebook, which is tak ada game lagi, tak ada apa lagi. So kita nak fight that market susah. Nak fight that market susah. Kalau kita nak bangunkan sebiji dengan game, dengan filter, dengan apa, tu cost terlalu tinggi pula. Nak bangunkan social media ni boleh cecah ratus juta, bukannya murah. Melibatkan ramai programmer, melibatkan ramai staff untuk plan that game, plan that filter apa semua tu. Dia tak semudah kita fikir. Bangunkan memang kita boleh bangunkan, tapi nak maintain satu dan cost of start tu lah untuk market tu. Kalau kita bangunkan tak ada market pun tak ada guna juga. Okay. So ni let tr HTML sama dengan so yang ni dia mesti dah dibuka dengan tr, kita copy ni tr this one. Cuma dia punya data ID dia mestilah table tr1 kan. Tapi yang this one dia bukan tr1, tapi dia table tr1 ni mestilah nombor yang menaik. Maksudnya nombor yang baru lah kan. Dia tambah row plus kat sini. Okey, macam tu, row plus kat atas. Number of row. So dia row yang terbaru. Okey. Kemudian kita tutup dulu tr HTML /tr je, simple /tr. Dan kemudian kita boleh buat loop lah kot, kan? For I sama dengan kosong, I is less than number of column, I plus plus. Lepas tu tr
TD, content editable, ini new column. Betul lah, new column. Sebab dia tambah satu row, column baru akan create kan. Lepas tu HTR HTML ni lah kita akan letak dekat dalam sini. Okay, lepas tu tambah row, tambah column. Cuma this one kita kena masukkan dia punya kelas juga. Rasanya table TD ni kena ada nombor ni lah nombor TR juga lah rasanya. Supaya dia jadi unik kan, betul tak? Okay, kita try dulu bagi dia unik. Sebab nanti kita nak simpan data tu leceh pula kalau dia tak unik. Macam mana kita nak detect yang dia daripada row mana kalau data tu banyak kan. So this one letak dekat sini. Cuma nombor yang ni kita akan ambil number of row. Dan nombor yang ni kita akan ambil I plus 1. Sebab dia mula dengan 1 kan. Okay, kita try. Oh, ada error. TH-HTML. Oh, ada TR-HTML. TR. Tu. Kalau tambah satu kolom baru. Tu boleh. Okay, yang ni tak ada. Okay, jap. Kenapa dia tak ada Sebab kita tambah dulu, baru tekan add column. Oh, masa add column lah, kena tambah satu kolom sini. Okay. Itu kena loop tu. Masa dia tambah kolom, kita tambah TR dengan TD baru. Ini kena loop lah ni. Kena loop setiap table TR. Boleh count kolom dulu sebelum add row. Dah ada dah. Number of column dah ada. Betul. Salah je TR-HTML. Itulah. Count chart boleh. Count chart boleh betul? Count chart boleh juga. Lepas tu this one. Okay. So yang ni table TR. Masa dia add column. Semua table TR ni nak kena expand juga. Masa dia add column. So yang ni dah salah ni. Betul tak? So ID ni tak boleh pakai. Sebab dia akan jadi banyak. Ini kelas ni salah. Table TR. Dia tak boleh append. Nak kena .h dulu. Function. Table TR. So nak dapatkan nombor TR dia pakai this. Let row ID sama dengan this.data. Data TR Data TR dapatkan nombor ID dia. Number of column letak kat atas lah kot. Tambah kolom, nombor kolom kan. Number of column.
So then this dot append td td content editable. Lepas tu dia punya kelas dia table td content editable. Oi. Content editable. Oi. Mouse ni baru tukar. Problem juga ke apa? Table td, this one adalah nombor row ID dia. Row ID. So this one rasanya boleh pakai nombor number of column tu tak stepnya. Sebab kita baru tambah kan. Number of call. New column. TD ni pun sama. Tadi tukar tak ni? Oh ni tak tukar. Oh ni salah. Ini adalah 1+1. I plus 1. I plus 1. Try dulu. Kita tambah row. Ada error. Kenapa tambah row tak boleh? Oh, okay, dia dah tak daftar. So yang first ni, jap. Table TR. Boleh kot. Dot after. Dia punya logik. Aduh. Table TR. Apa dia? Tu dah. Dah ada. So tambah row baru. Ada kolom baru. Tambah kolom. Yang tadi pun ada kolom baru juga. Kan? Tak kod pakai ChatGPT ke bang? Tiada bah. Benda susah-susah boleh lah pakai ChatGPT. Ini simple, kita pakai otak je lah. Nak pakai jQuery dalam HTML boleh tak? Boleh. Bang, ada suggestion tak untuk FYP melibatkan ML dan mobile atau web? Machine learning Bang, tunjuk sikit macam mana nak design interface guna PHP. PHP bukan untuk guna interface. Dia pakai HTML lah interface dia. Machine learning, ML tu machine learning lah Machine learning, mobile atau web? Machine learning pakai mobile atau web? Python. Buat apa lah? Okay. So sekarang kita nak buat dia punya padam kolom pula kan. Kita nak padam spesifik kolom. Kalau nak buat padam kolom, maksudnya tak boleh lah pakai number macam ni, number of row macam ni. Kita nak kena ambil the running number lah. Tak apa, sekejap. Buat button save dulu lah. Kalau tak nanti dia hilang structure ni kan. Nanti nak tekan lagi button class btn primary span class fa save. Button save. Okay. Save.
hashtag save dot on click. Idea apa gang untuk design web-based interface? Tak kisah apa-apa IDE. Pakai Notepad++ pun boleh. Editor lah tapi. Biasa pakai Visual Studio Code. Tapi kalau nak drag drop, pakai apa kan drag drop? Kalau drag drop, aku cari cloud based punya service lah. Macam... Tapi tu backend dia backend sendiri. Biasanya kalau drag drop ni dia punya backend, dia ada backend dia sendiri. Dia tak pakai PHP. Dia ada backend dia sendiri. Oh, ataupun pakai before bagus juga. ID. Tak terfikir tr at root. Insert before. Ada tak insert before? Oh, boleh juga. Padahal, okay tu. So, running number tu kita tak kacau lah kan. Number of row ni dah bukan jadi number of row, dah jadi number ID. Maksudnya kalau kita remove satu row pun, nombor row tu still sama, tak boleh padam. Sebab apa? Sebab kita... Oh, tapi kolom tak boleh pula. Kolom kena berkurang. Betul, kolom kena berkurang. Kolom tak ada masalah kot. Row tak boleh. Row dia kira ID kan. Maksudnya nombor tu akan sentiasa running. Kalau contoh ada 5 row, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita buang nombor 4. So dia akan jadi 1, 2, 3, 5. Masuk row baru, dia akan jadi nombor 6. Dia tak jadi nombor 5 balik. Nombor 5 tu dia padam. $sign define error dekat statement nak kena fix apa ya? $sign define maksudnya ni lah apa jQuery tak ada. Kena includekan jQuery. Ni this one. Library dia. Okay. Okay, kita nak save. So, pertama sekali kita nak baca dia punya head dulu. Header dia. Dia punya metadata dia dulu. TH1 ni tambah lah. TH1, TH2. Table TH1, TH2, TH3. Mana dia tadi? Kena copy paste aku salah eja. TH tak payahlah ada nombor lah. Tak penting pun. Ada sekadar head. Kalau berubah tempat pun tak ada masalah. Betul. TH tak perlu. Okay, lepas tu kita buat bagi dia. TH dah boleh bertambah. So kita baca dia punya head lah. Metadata dia. Kita bagi public dulu satu data. Tak payahlah. Boleh pakai let je. Let data sama dengan satu empty object dulu. Which is dia ada head. Header ni dalam bentuk array. Lepas tu data dia pun bentuk array juga. Okay. So kita akan panggil kita punya table th.each function. Mungkin data.header.push.
this.text console.log data. Tu dapat nombor, subject, description. Let constant variable apa? Var apa beza dia? Okay. Let ni satu, dia sebenarnya untuk, kalau constant tu constant lah. Something yang kita, kita create dia punya value tak boleh diubah. Contohnya macam constant const A sama dengan 10. So A ni kekal, nombor tu kekal, tak boleh ubah. Kita tak boleh nak buat A sama dengan 11, tak boleh. Okay. Dan constant ni dia biasanya untuk memory leak lah. Kita tak nak bagi benarkan A ni boleh pakai tempat lain sebab sometimes tempat lain pun ada huruf A kan. Macam let ni dia akan protect lah data ni. Let data hanya boleh terpakai dalam satu dia punya function dia. Dalam satu dia punya code block je. Dia tak boleh pakai terkeluar. Data ni tak ada dekat luar. Kalau aku guna console.log data kat luar dia akan jadi undefined. Sebab apa, data ni dia cuma declare dekat dalam. Jadi kalau kita pakai var, contoh macam var kan, ataupun kalau let ni dekat luar pun tak boleh pakai kat dalam juga. Contohnya kalau kita set var x. X ni boleh pakai kat mana-mana, kat sini boleh, dalam ni boleh, dekat luar boleh. Sebab apa, yang var x ni dia dah stick to window dot something lah, window dot x. Dia dah jadi variable globally dalam the whole code. Jadi isu untuk security sebab bila boleh accessible to outside, so kita boleh access pakai konsol. Tu antara security issue lah. Kalau dari segi performance kita tak nak elakkan memory leak. Memory leak ni maksudnya data tu yang sepatutnya pakai dalam satu function dia boleh mix pula dengan data lain dekat luar daripada dia punya code block. Kita panggil apa? Parenthesis lah. Dekat luar dia punya parent. Jadi sekarang kita cek data dia pula. Kita ambil table TR. Table TR. Ni kena 2 kali loop rasanya ni. Satu kita loop untuk table TR. Function. Kemudian kita nak kena loop pula dia punya TD tu. Baru dapat data. This dot children ke child? Children TD dot each. Pula dapat ah. TD. Okey, dapat. 1, 2, 3. Okey. Yeay. Tanya. Tiba. Benda tu ada orang ni kat office ni. Data dot push. Yang ni mungkin kita buat bentuk objek. Objek ke boleh string? Sekejap kita fikir sekejap. Objek ke string? Buat string lah. Kalau buat string maksudnya dia akan jadi array of array lah. Tapi kalau kata nak buat dia jadi non-string, pakai class name. Boleh ke class name? Let call ID sama dengan 1.
Call ID plus plus. Kemudian kita ada value. Value this.text. Okay. Uish, tak boleh juga. Maksudnya, oh salah. Ini salah. Ini salah. Maksudnya kita kena create satu variable dekat luar. Call data. Macam mana nak gayakan bentuk data dia? Kejap kita cuba lukis sekejap. Sepatutnya dia jadi data. Dalam dia ada header. Which is dia adalah array. Kan? Lepas tu kita ada data. Ini pun array juga. Sepatutnya array. Dia macam ni sepatutnya. ID 1. Call 1. Value dia apa? Ni value. Kan? Betul tak? Ni call 2. Ni value dia. Call 3. Tapi apa kepentingan kita nak ambil call ni? Rasa tak penting kot. Call 1, call 2, call 3 ni kan. Sebab the next time bila kita masuk, ID tu akan reset balik lah. Ikut susunan. Okay, so maksudnya kalau macam tu, dia tak perlulah ada call semua ni. Dia jadi apa? Jadi array je lah. Kan? Multidimensional array. Jadi array dalam array. Okay, silap lah tu. So call data. Kat sini betul. Ni push. Push this.text. Okay, then sini this one kita akan push call data. Okay, kita remove. Benda tak design dia punya data structure. Itulah dia. Dah kelang kabut lah. Ini betul lah ni. Okay, jap. Try tambah satu row. Nombor 2. Testing. Tambah kolom baru. Call baru. Baur pula. Call. Lepas tu kita clear. Kita tekan save. Dapat tak? 1. Subject description call bau. 2. Testing. Call. Okay, berada. Header. No subject. Description. New call. Okay, mantap. Dapat. Mantap. Okay, so now kita akan pakai local storage untuk simpan kita punya cache lah. Data ni local storage. Add je kot. Sekejap. Local storage dot get item. Set item. Okay, set item. Set item. Data dulu lah Okay, contoh. Mari kita tengok siapa yang kena. Kita tambah row nombor 2. Bla bla bla. Bla bla bla. Tambah row satu lagi nombor 3. Bla bla bla. Bla bla bla. Tambah kolom 1, 2, 3. 4, 5. 1, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Okay. So kita pun tekan save. Bila save, dekat sini kita ada get item. Data. No, lupa. Kita kena jadi kode JSON. Stringify. Barang. Silap. Dah kena buat lagi sekali. Aduh.
Nombor 2, nombor 3, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Tambah kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tutup. Save. Kita tengok balik data kita. Ni semalam. Tu dapat. Okay. So bila dapat macam ni, sekarang ni kalau kita refresh, table ni kan dia reset. Sekarang ni kita nak buat table tu, bila kita refresh, dia ambil data dekat kita punya local storage. Sikit lagi Lagi 20 minit kita tutup lah. Nak buat front end je, dah ada JSON ni, kita dah boleh simpan. Cuma itulah sikit lagi management dia adalah macam ni kita nak apa? Kita nak move this box to sorting dia lah kan. Ubah sorting satu. Nombor 2 kita nak remove pula. 2. Nombor 3 kita nak setkan pula input dia nak input apa. Kan itu tak ada lagi. 3 benda lagi lah. Tapi tak apa. Kita bagi boleh save dulu. Mungkin kalau advance sikit kita boleh buat dia punya text alignment dia. So kita boleh bagi dia center ke sebelah kanan ke. Kan. Okay. So daripada sini kita boleh buat satu function aku untuk load. Function load. Load data. Load data. Okay. So local storage. Kita ambil data dulu. Kita punya JSON kan, let JSON sama dengan local storage. If JSON is not null, but by default dia akan null. Kalau null tak apa, kita abaikan je lah kan. JSON, lepas tu kita buat dia punya objek sama dengan json.parse JSON. Nombor buat auto increment. Nombor tak boleh auto increment juga. Kalau buat auto increment boleh, macam dekat dalam GitHub ni, tapi tak boleh ubah. Tu okey lah kot. Sebab kalau ikutkan benda ni kita nak bagi dia fully customize kan. Kalau nak nombor yang tak boleh tak boleh custom, mungkin baru boleh buat nombor tu auto generate lah. Okay, tak apa, kita buat dulu kejap. Jadi kita tengok macam mana nak bagi dia boleh auto. Tadi kat mana kita? Oh, kat objek. Okay, dah ada objek. So kita nak recreate balik kita punya table ni. Table th. So kita clearkan dulu table th kita. HTML. Table tr remove. Okay. So kalau kita panggil function tadi, load load data, dia akan clear lah. Sebab apa dia clear? Sebab data tu ada, so dia nak load daripada data yang kita simpan, maka dia akan clearkan lah. Okay, kemudian kita boleh regenerate balik lah table kita tadi kan. So yang th ni, of course lah kita akan pakai object dot apa lah? Dot header dot for each. Okay, x. Baik, Masya Allah. Dot append th content editable. Lepas tu dekat sini kita tambah plus x.
Okay. Ha. Ada. Kita tengok load data. Ha, masuk. Ada new column tu. Cuma data dia tak masuk. Okay, tak apa. Kita ambil object data for each function. Dan yang ni pun dia loop dalam loop kan, betul tak? So maka yang this one kita boleh buat let td html lah macam biasa. Kemudian dekat sini kita buat td. Kita buka tutup dulu. td html plus so x.for each function. So this one kita letak y. So td html y. Tak payah buat pun tak apa, terus direct je. Alah gedik. Tak apalah. Yang apa-apa je lah. Okay, kita panggil balik this one. td html.insert before. Hashtag. Ya, betul tak hashtag kan? trt, okay betul. Okay, kalau kita tengok, kita close, load data. No, kenapa jadi macam tu? td html. Salam, rosak apa? Bawa ke office lah. Boleh tengok kan. td html. Oh, salah ni tr. Astaghfirullahalazim. Ini tr, ini baru td. Ini betul. Try. Kita clear dulu. Mantap. Masuk sudah. Oh, itu tak boleh edit. Kenapa tak boleh edit? Oh, yelah. Class name apa semua tak masuk lagi Apa class name dia untuk tr tu? Table tr1. Okay, banyak juga ni. Okay. Betul juga. Lupa pula. Pakai single quote. Oh, numbers of ni pun tak ada Maksudnya sini kita kena mula kosong-kosong lah ni. Number of column dengan number of row tu kosong-kosong lah. Kalau dia ada data, maka number of column tu kosong. Number of row pun kosong. So kalau dia ada row, dekat sini kita boleh buat number of column. Number of column plus equal 1. Meningkatlah ikut numbers of header. Sebenarnya boleh je pakai header dot length. Sajalah. Lepas tu number of row dekat sini pula. Number of row plus equal 1. So yang ni tr ni kita boleh ambil running number of running number of row. Column tak boleh, column kena generate baru. Begitu. Laptop semua tak laptop on semua plug tak masuk. Laptop on semua tak boleh, charge pun tak masuk. Tadi kedai di sini katanya motherboard. Kalau motherboard hantar kedai lah.
Area Taman U repair mahal. Bertabahlah. Okay. Hari ni ramai betul orang cari aku sebab laptop. Dah lama dah aku tak buat repair laptop sebenarnya. Okay, this one. Ni content editable. Content editable. Okay, single quote lah pakai single quote. So nombor yang ni kita boleh pakai running number. Number of row. Tapi nombor kolom tak boleh. Nombor kolom kena plus. So dekat sini kena buat let no call sama dengan kosong. No call plus equal 1. Sebab dia akan sentiasa reset kan nombor kolom tu. Okay. Try. Tu. Boleh edit. Mantap. So kita boleh tambah kolom, boleh tambah row. Kan? Tambah row, tambah kolom. Kenapa dia tak tambah ni? Oh, sebab load data tu. Dia tak update nombor row ni call span tu. Okay. So dekat mana? Okay, this one. Copy. Ini pakai apa? Call span. Boleh pakai number of column, betul. Number of column. Okay, biar kita reset. Okay, mantap. Alhamdulillah. Bang, degree AI market tinggi ke after graduate? Alamak, tak tahulah Nak kira market tak market ni tengok juga kau punya boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja kan. Tak pasti lah buat market. Tapi dekat office ni tak adalah budak ambil degree AI tak adalah. Nak cakap lebih tak berani. Kan tiba viral macam apa? Macam dia ambil Islam. Header baru. Kita save. Kita refresh. Kita boleh load data balik. Oh, hilang. Hal hilang. Oh, okay. Header tu tak ada ni. Tak ada kelas. Alamak. Hilang dah data tadi. Dia siang Arif. Teruk Arif ni. Dah hilang, tak apa, kita save baru lah. Buat baru nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dah. Tambah kolom baru. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita save. Kita refresh. Kita load data. Oh, mantap. 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 Tambah kolom baru. Kita save. Lepas tu kita refresh. Load data balik. Oh, boleh. Mantap. Dah boleh. Dah jadi. Ini baru step 1 ni.
tak buat sorting lagi kan. Lepas tu boleh tarik, letak sebelah. Apa? Gempak. Server lokal ke online bang? Ini lokal je lah. Dekat laptop je. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Berapa jam lah live? Jangan cukup ke hours ni. Korang kena block lagi. Berapa lama aku live ni? 1 jam suku. Tak banyak pun like. Sedihnya. Kalau buat coding macam ni dia. Kalau kita ajar hacking kan. Dia hot sikit lah. Ajar coding ni orang bosan tengok. Tu menunggu kan. Benda si akhiri ni bebil. Company abang boleh intern? Boleh je. Tapi tengoklah. Season-season dia. Masuk data table. Data table? Mana boleh masuk data table pula? Ini bagi kita buat custom. So tak boleh lah data table. Data table tu untuk table biasa. Ini buat table ni kita custom. Boleh tambah row, boleh tambah column. Okay, kita dah boleh save. So sekarang apa yang kita nak buat, the next step is kita nak remove the column. Betul tak? Betul. So mungkin every column ni kita tambah satu button yang menandakan yang kita boleh klik lah that menu kan. Contohnya macam kita pakai FA bars contoh kita buat contoh kejap. Span class FA bars. Malam masih muda macam ni kan. So kalau kita tekan bar ni, dia akan keluar satu drop down menu. Okey juga. Sama ada kita nak remove ke, kita nak sorting ke, ataupun kita nak tukar data type dia ke. Betul tak? Kan? Table saja 1 jam. Amboi Amir Fakri. Ini menghina aku ni. Tapi bukan biasa-biasa lah. Dia bukan biasa-biasa lah kan. Dia bukan apa. Kan ni kita try pull right. Boleh tak? Kalau pull right ni tak lawa. Abang dia kena cakap atas sikit ni. Okey je. Korang rasa macam ni? Okey ke tak okey ni? Yang bar ni. Ataupun kita buat bagi dia pakai absolute. Absolute dia cantik sikit. Kan? Kalau absolute cantik sikit. Kita ambil table TH. Kita letak dekat atas ni. Kita buat dia punya style. Table TH. Position relative. Kira tu nak setting bukan senang. Ada Java tak abang nak refer untuk pagination dalam Java? Time list tak nak pakai lah. Time list tak nak pakai. Lepas tu kita buat panggil span dia pula. Position absolute. Top 50%. Left. Kita ambil right mungkin 10 px. Boleh kot. Transform. Translate. Left kosong. Top negative 50%. Tu kan dia sebarisan cantik sikit. Bagi aku lah. Bagiku. Lepas tu kita boleh copy paste kat semua. Pull right boleh padam. Macam tu. So kita boleh tekan ni sepatutnya keluar pop up ataupun keluar macam drop down. Macam right click menu lah, context menu lah kita panggil kan. Bang ada ajar JS tak? JavaScript ada. JavaScript mesti ada. Hari ni pun kita buat JavaScript ni nampak ni. Banyak berjela JavaScript. Okay, lepas tu kita nak kena design pula. Dia punya pop-up.
Maksudnya kalau tekan ni nak keluarkan konteks menu tu. Macam mana nak buat? Ni kita buat th konteks menu. Konteks menu. So kita nak buat bila tekan th konteks menu, dia akan oh yang ni tak boleh, yang ni kena pakai dokumen ni. Document dot on. Klik. Sebab apa th tu nanti header tu dia akan auto create. Bila dia auto create pakai JavaScript, tak boleh nak panggil directly. Kena panggil pakai dokumen. So kita nak panggil context menu. Pakai apa lah? Pakai ID lah. Maksudnya kalau tekan context menu sini, tekan sini, context menu yang tadi dia hilang lah. Dia pergi ke sini pula kan. Okay juga tu. Context menu, context th context menu dot show. th context menu nama dia Okay, so this one kita akan letak dekat atas. Kita akan design sikit lah. Boleh tak? Boleh tak? Context menu kena letak bawah. Betul-betul bawah. Div ID context menu. So kita buat bagi dia ni lah position. Style. Style. Background color black. Padding 10px. Rasa tak payah padding. Dia item nanti bawa padding. Cuma kita buat max height ataupun buat height terus lah. Width 200px. Dia punya height HIGHT 400px. Background color hitam. Ni context menu. Boy, panjangnya 400px. 300 je lah. Ke 200 juga? 250 lah. Yang ni pun macam besar sangat lah. 150px width. Ni okay kot. So this one boleh tak 200. Kan. Okay macam ni. Abang Nan ada lah Abang Nan. Assalamualaikum. Tak perasan. So position dia. Rasanya kita buat position absolute kot. Absolute. Okay, cuma kedudukan dia tu. Kita nak tahu dekat mana kan. So, bila kita klik ni, this one. Kita nak tahu dia punya kedudukan. So, by default, th context menu ni dia punya display tak apa. Kita abaikan dulu. Kita panggil je dulu. So, kita ambil E. Ataupun boleh console log this kot. Sekejap Sebab saya pun tak ingat dia punya attribute banyak sangat kan. Client width, client height tak nak. Offset left, this one. Kita nak baca dia punya offset left. Offset left. Betul ke offset left? Sekejap. Tak ada class name. th context menu. Pening kau kepala. Kod ni makin dia simple table je kan. Table je sebenarnya tapi dia makin lama makin complicated. Sebab kita nak tambah table tu jadikan dia dynamic, jadinya agak mencabar lah. Okay, offset top
Tan. Offset left 298. Offset left ni sini ke sini ke? Tak mungkin lah. Ni macam ni ke sini je. Tak ada lah. Okay, kalau tak ada, kita baca by size kotak TH tu lah kot. Betul tak? This dot parent TH. Table TH, okay. Table TH. Okay, dia punya width kita dapat. Tiga kata 86 ni apa? Dari sini ke sini ke? Aku diam ni sebab aku tengah fokus tau tu dia Tengah fikir apa value nak pakai. Kita ada client width. Kita tahu dia punya size. Betul tak? Oh, okay. Macam mana dapatkan? Aku tahu macam mana. Apa susah? Pakai E je. Kita detect terus apa mouse punya klik tu. Kan senang. Mouse klik kat mana? Ada tak? Klik. Betul. Handle object. Klik. Target. Original event. This one. Ada client X, client Y. Betul tak? Screen X, screen Y. Client X, client Y. Okay, boleh. Pakai original event. Okay tu, pakai E lah. So, E. Kita akan panggil E dot. Kita buat let lah. Let post X sama dengan E dot original event. Original event. Original event. Client X. Position Y. Y. So kita nak adjust sebenarnya kedudukan ni. Kedudukan dia ni. So kita boleh adjust lah. Dot CSS. Left. Kita akan pakai post X. PX. PX. So yang ni top. Post Y. Jadi tak? Dia tak masuk. Sebab apa? Rasanya position kena fix kot. Boleh tak naik ya? Top tak masuk. La ilaha illallah. Tu. Okay, cuma ni lah nak kena handle sikit. Kalau kata kedudukan dia tu dah melebihi screen, kan? Kita panggil apa if post X plus dengan th contact menu dot width is more than, panggil apa lah?
width. Okay. Is more than document punya width. Maka dia punya position X, post X adalah sama dengan, disebabkan dia terlebih, maka kita nak bagi position itu minus dengan dia punya width. Minus dengan dia punya width. So kalau macam ni dia okey lah ke kanan, ini ke kanan. Tapi kalau macam ni ke kiri. Nampak? Jadi. Jadi. Nampak Kalau ikutkan dia ke kanan kan. Dia punya menu, contact menu tu ke kanan. Tapi kali ni kalau kata dia duduk sebelah kanan terkeluar pada skrin, kita akan terbalikkan. Position tu ambil sebelah kiri. So kita nak buat pula satu lagi bila kita klik body Kita klik apa Sekejap, this one apa ni div. Maksudnya context menu, div, body kena full lah macam ni. Sekejap kita buat sikit lagi. Sebab kita nak buat bila kita klik dekat luar, context menu tu hilang. Kan? HTML, body, height 100%. Padding 0, margin 0. Okay. So, body, container. Okay, container pula. Kita bagi the full height. Full height, height 100%. Okay. So, kita refresh jap. Tengok dapat tak. Okay, dapat height 100%. Kalau kita klik, ada So tekan kat luar masih tak adalah, masih kita tak hide lagi. Okay, kita akan hide context menu. So bila kita on click dekat kita punya container, context menu akan hidden lah. Okay. Hide. Ni ada. Nampak? Tu. So kalau kita klik dekat line hitam, dia tak hilang lah. Klik dekat container, dia hilang. Best bang, CSS HTML. Betul. Buat mouse over. Mouse over? Mouse over untuk apa? Buat right click lah untuknya. Right click. Context menu ni hidden. Tapi tak boleh juga. Susah nanti nak buat copy paste susah kan. Sebab kita disablekan right click. Ini okey lah ni. We have detected inactivity during your current life. Complete the verification. Lah, inactivity. Astagar. Apa benda lah. Apa TikTok ni. Okay. Ni apa? Aku buat live tidur ke apa? Oh, baik. Boleh lah ni. Kan? Abang kena nari sikit. Apa wadidaw. Memang TikTok dari version 0. Tak apalah. Masing-masing ada apa polisi masing-masing kan. Okay, kejap. Okay, so context menu kita design sikit ni context menu. Apa benda kita nak buat kat dalam tu. Kita ada context menu ni kita boleh design lagi sebenarnya bagi lawa.
Bagi cantik lagi lah contact menu tu kan. Kita buat item dulu. So contact menu ni dia punya item apa lah? Benda style pula keluar ni. Context menu item. Okay. Dia punya item mungkin kita starting dengan padding dulu. Padding dia mungkin 5px. So dia punya color text dia adalah white. Background biar kakak hitam dulu. Kemudian kalau kata dia hover kan. Kalau kata dia hover, alhamdulillah. Sini baru kita tukarkan background color dia. Pada 56, 5656. Kan, so dia ada hover effect lah. Lepas tu kita buat kecilnya, apa yang kecil? Apa yang kecil? 0.1. Padding ke? Padding kecil sangat. Tapi ni untuk contact menu lah. Dia dalam contact menu. Rasa okey kot 5px. So kita ambil this one. TH context menu item. Kita set kat sini pula. Div class. So sini mungkin kita buat remove span class fa remove. Button remove kan untuk delete lah. Biasa remove kat bawah sekali tapi kita cuba dulu. Remove, lepas tu kita buat apa lagi? Sort. Boleh lah, kita tengok dulu jadi apa. Terus tak keluar. Kenapa tak keluar? Boleh tak keluar? Oh, dia bukan class name, dia ID. Tu remove. Nampak? Okey tu. Okey tak? Okey tak? Boleh tu. Cuma dia punya hover dia, kita buat cursor pointer. Okey apa? So mungkin height tak perlu letak lah kot. Dia akan pandai-pandai lah. Okay kot. So kalau kita remove, lepas tu kita boleh set dia punya data type dia. Context menu item. Mungkin kat sini kita buat margin bottom 2. Lepas tu span class text light. Kat sini kita buat data type. Sini kita buat lagi lah. FA calendar. Date picker. Lepas tu ada apa lagi? Text apa lah? Dia punya icon. Text. Lepas tu numbers. Lagi apa? Date, picker, text, numbers. Cukup lah tu. Apa lagi? Dia ada drop down. Sorry, drop down. Apa ada tak ada padding. Kenapa dia macam lain lah? This one kita buat padding. P10.
Buat div lah senang. Betul tak? P10. P5. P1. Boleh lah. Rasa padding ni kita pakai P lah kot. P2. Okay, kejap. So, yang ni padding atas ni kita boleh padam lah. Kita pakai apa? Bootstrap punya padding. Benda dah ada. Kenapa tak nak pakai kan? Betul tak? MB2 ni tak payah kot. P2. P2. Boleh lah kot. Cuma data type tu macam besar sangat tulisan dia. Small. Sini tak perlu ni. Tapi kita buat. Boleh tu. Biasa remove tu kat bawah sekali kan. Kita cari icon jap. Font awesome 4.7. Apa icon ada? Etsy. Kalau text, ada text tak? Text, file text. Text editor. FA font boleh tak? FA ni underline, text height. Header kan, boleh lah header. FA header. Kalau nombor, nombor dia nombor. Numbers. Ini ada numeric. Tak ada number lah. Digit. Numeric. Bolehlah sort numeric AAC. Lah kasih layan. Boleh. Drop down. Drop down. Sort amount AAC. Boleh lah kot. Control F. Drop. Dropbox. I drop. Select. Tak ada. Boleh lah tadi sort tadi okey kot. Sort amount AAC. Boleh lah. Tu. Betul tak? Boleh tak? Boleh lah. Kasih chance. Okay, cuma tak working lagi lah. Apa, button remove, button semua tak work lagi. Okay. Cuma ni rasanya nak kena set. User apa? User select none tak? Betul tu. User select none. Ni boleh edit. Boleh save. Okay, siap dah. Phase 1. Okay.
Boleh tambah kolom. Kita succeedly functionkan dia. Add column, add row. So boleh tambah, boleh masukkan, boleh key in data. Okay. Dan kita boleh, oh alah lupa, this one tak masuk pula. Tak apa, kita masukkan, okay. TH. Masa dia tambah kolom. Sama juga dengan TH. La ilaha illallah. Siapalah yang inventkan copy empty space ni? Aku menyampah betul lah. Tak payah buat lah siap apa copy empty space. Ada tak tepat nak disable copy empty space ni? Tapi aku nak inventkan satu keyboard lah yang memang tak boleh copy empty space. Betul tak? Tu tambah new column boleh. Mantap. Okay, boleh. Boleh tambah kolom. Cuma nanti kita akan buat ni lah dia punya dashboard lawa sikit untuk apa? Untuk presentkan data dia kan. So ni tempat dia simpan data. Sebab kita nak tiru macam ni je sebenarnya. Tapi ini kan complicated dan satu lagi dia tak boleh public kan. Orang kena daftar GitHub. Yang ni kita akan buat fleksibel sikit lah. Okay dah tu guys. Berapa jam lah? 1 jam 47 minit. Aduh ya Allah. Okay lah kita boleh wrap lah kita punya kelas di sesi hari ni. InsyaAllah jumpa lagi pada live-live akan datang. Terima kasih pada semua yang like, yang join, yang follow, yang baru kenal, selamat berkenalan. Semoga bertemu kembali insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.